satu lagi melibatkan Kuala Lumpur dan Immigration. Oh, dalam kedudukan onside, Victor Ruiz ucap jaringan yang pertama tetapi diperiksa di sini. Itu sudah pasti. Ini antara itu cutback ke tengah dan itu dia. Itulah yang baru kita katakan Paulo Josue. Ini Kamal merasakan dia tidak offside, tetapi perlu melihat pada ketika bola itu dilepaskan sama ada onside ataupun offside. Jaringan disahkan untuk KLCT. Akan penjuru pendek pantas diambil, bahaya kedudukan ini dan satu lagi gol dari angle yang sukar. Nicolau Dumitru. Buatkan jaringan itu batal kerana offside. Wow, jaringan itu batal, saudara. Kuat tapi masih lagi dalam kawasan permainan, belum keluar. João Pedro delivery yang baik. Oh, Umar Jordan mungkinkah ini waktunya dapat menghasilkan jaringan penyamaan yang turut mencatatkan jaringan kedua pribadinya dalam saingan Liga Super. Bermula dengan delivery yang dilakukan ini yang masih lagi, saya kira pada ketika sentuhan Wilma itu dalam kedudukan onside. Satu Immigration satu. Kali ini hat-trick keputusan satu sama yang akan dihasilkan, tidak, kerana jaringan yang dilakukan oleh Eduardo Sousa kali ini barisan pertahanan KLCT ini. Dan setakat ini semuanya mengacak ke sebelah kiri dan menghantar ke bahagian far post. Satu placing saja kemas dilakukan Declan Lambert. Paulo Josue, mungkin ada percubaan yang dapat dihasilkan. Vintage dari luar kotak penalti. Lawan itu untuk KLCT. Dan anda sudah pun melihat jauh Paulo Josue, Captain yang terbaik. Declan mencari seseorang, menemui Paulo Josue. Dari sebelah kanan adalah Safawi Rashid mencari gol ketujuh pada musim ini. Safawi bahawa dia akan menjadi hero Kuala Lumpur. Safawi dengan trademark Safawi Gold. Dari sebelah kanan, gunakan kaki kiri itu Fapos. Thank you very much untuk menghasilkan kemenangan pertama sejak 30 November 2025. Tandukkan satu lagi. Kali ini Kepa Sherman tambah hukum sepenuh-penuhnya. 10 pemain Kepa melakukan impak yang besar masuk. Ada Zaid Katimin untuk menamatkan perlawanan yang cukup mendebarkan.